Ini Xiaomi 15T Pro dan ini 15 benda best pasal dia. Nombor 1, phone harga mid-range tapi design premium habis. Nombor 2, skrin paling besar untuk siri Xiaomi T. Dan bezel amat nipis all around. Nombor 3, kamera flagship dengan sensor Light Fusion 900. Nombor 4, lens pun Leica Samilux. Nombor 5, gambar auto lawa, tak payah edit sebab Leica Colors. Nombor 6, portrait mode lawa macam Leica. Nombor 7, telefoto guna periskop. Dulu biasa ada kat flagship je. Nombor 8, nak zoom sampai 100 times pun boleh. Nombor 9, shoot street pun laju dengan fast shot mode. First time kat T-series, dulu flagship je ada. Nombor 10, video specs macam flagship. 4K 60, 4K 120, 8K 30 semua ada. Nombor 11, nak shoot lock untuk color grading pun boleh. Nombor 12, bateri 5500 mAh dan 90 watt fast charge. Dalam kotak masih dapat charger tau. Nombor 13, IP68 dust and water resistant. Nombor 14, tahan lama, 5 tahun OS update, 6 tahun security update. Nombor 15, yang paling penting, harga mid-range yang mesra rakyat. Macam, baik beli 15T? Sila komen di bawah.